pada ni petang ni dah 2 hari kita telah menjalankan program ni, iaitu majlis program perkasaan belia Madani 2025 Yayasan Wilayah bekerjasama dengan Mawib, Kebadanan Kampung Baru dengan masjid, dengan jawatankuasa masjid lah, ya. Dan alhamdulillah terima kasih kepada pihak semua penganjur dan yang membantu kami lah, Yayasan Wilayah. Dan kita ada lebih kurang 64 pelajar, 4 OKU. Ramai daripada mereka ialah daripada Kampung Baru, tapi ada juga daripada luar. Kita nak mereka menghampiri kita bersama-sama dengan pelajar lain, termasuk juga dengan masjid. Kita nak kenalkan diri kita lah kepada mereka, apa yang masjid ialah satu tempat yang mereka boleh datang sebenarnya. Kita buat aktiviti-aktiviti yang tak menyekat mereka daripada bersama-sama dengan kita, dengan kaum muslimin. Kita sedang mencari dana untuk membantu lebih ramai, sebab selama ni kita dah bantu orang biasa, dan kita insyaAllah, saya dah pernah berbincang dengan menteri dan cuba untuk dapatkan menteri pun menteri baru, dan beliau pun pernah menjadi timbalan menteri wanita, dan itulah satu kelebihan untuk kami di yayasan. Kita mendapat menteri yang memang dia tahu tentang OKU dengan apa semua, dan dia pun akan selalu tanya apa bantuan pada orang lain ni selain daripada orang biasa. Terus sekarang ni kami sedang cubalah melibatkan OKU dalam dan juga bangsa-bangsa lain pun, sebab kita nak libatkan yayasan ialah belong to everybody, not untuk satu bangsa. Kita nak menjadi masjid yang berperanan secara meluas, seperti di zaman Rasulullah kan. Jadi lebih lagi OKU ni orang kelana upaya, mereka adalah golongan yang patut untuk kita santuni dan untuk kita sayangi. Kerana dalam Islam mereka adalah sumber untuk kita orang-orang yang biasa ni akan mendapat bantuan dan juga pertolongan rezeki lah, seperti mana Nabi sebut. Kamu ditolong dan kamu bantu dengan orang-orang yang dhaif di kalangan kamu. Tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Jadi insya-Allah lah ni sebagai satu permulaan, dan mungkin insya-Allah tahun 2026 yang akan tiba tak lama lagi mungkin kita akan lebih berkolaborasi dengan Yayasan Wilayah. Banyak lagi program-program, dan kita takkan ketepikan lah. Mungkin antara yang kita berikan pendekan adalah OKU. Mungkin ialah memang kita akan melalui sedikit kesukaran lah, tetapi itu untuk kita nak mengambil hati dan untuk kita nak memberikan semangat kepada mereka lah, insya-Allah. Saya peribadi pernah pengalaman belajar ilmu berkaitan OKU ni, ilmu Braille dan bahasa isyarat, dan antara perancangan juga tu kita akan kerjasama dengan Pertis bersama dengan Yayasan Fakih untuk mungkin pendekatan utama yang terdekat. Mungkin kita akan cuba untuk adakan bukan lebih kepada menyampaikan khutbah itu di media, kita akan tambah dengan bahasa isyarat. Itu satu, mungkin ilmu kepada ustaz tu sendiri. Ya, itu pun boleh. Cuma itu perlukan kepada masa dan kajian yang mendalam sikit lah. Berdasarkan pengalaman dia tak mudah. Dia tak mudah. Untuk orang yang biasa ni belajar dia tak mudah.